Assalamualaikum guys, welcome to my channel. So hari ni kita akan main game fish dan juga kita akan mendapatkan Maelstrom Road. Ya, road terbaru. So tanpa membuang masa, let's go. Okay guys, so kita dah masuk dalam tempat untuk mengumpul bel. So kalau korang tertanya-tanya kenapa bel wish sikit, sebab guys kita membeli Frostmourne Totem dan bila kita dah buka Frostmourne Totem, kita tiba-tiba disconnect guys. So kita kena dah buat mission kan guys. Mission ni. Okay, kita nak apa ini? Okay, kita tekan ni Shiny North Star Whale. Walau shiny dah lah nak dapat North Star Whale tu susah, nak dapat shiny pun lagi susah. Lagi susah lah jawabnya guys. So tak apalah, kita mancing secara manual lah guys. Okay jap. Okay, sini kita ada shiny Snowy Prison. Jap, wish rasa wish ada. Kita check dulu. Kita cari bell yang ni, yang dia nak sparkling kan. Okay, so tak ada. Apa tu, sparkling bellfin kan, tak ada. So, kita cari ni pula, shiny present. Mana shiny present? Mana ni? Sekejap. Alamak, dia nak shiny snowy present. Ni kita tengah pegang shiny present guys. Tak ada snowy kat situ. So tak apa guys, kita kena berusaha secara manual tanpa membuat quest guys. So kita push radar sini, nampak ada whale shark kan, satu whale shark. So kita akan menggunakan Polaris Road dan let's go, the journeys begin. Okay guys, so kita buka Aurora dulu lah guys, sebab tambah abu slug kan. Okay, kita buka Thunder Totem dulu dan kita tunggu malam ya. Ya. Sebab apa wish buka Aurora Totem? Sebab apa ya guys? Sebab bila kita tangkap ikan tu kan, dia menambah luck kita tau guys. So let's go, journeys begin. Lama juga guys kita grind ni guys. Okay, so let's go. Kita check bel kita dah berapa. Okay, level kita pun sudah menaik guys. Naik daripada 1110 menjadi 1111. Okay, let's go. Tengok check berapa. Lah, baru 2000 guys. Aduh, nak dekat 3000 dah. Kita kena mancing balik guys. Dah lama kita mancing ni. Tolonglah, dah 5000. Please lah, jangan cakap tak cukup. Please. Okay, jom kita check ya. Okay, adakah? Yeah, 5000. Jom beli Frostmourne Totem. Ya, let's go. Terbang tinggi ni. Yeah, I'm so happy now because I can get Maelstrom Totem. Tapi jangan happy sangat guys, sebab masa dia buka pintu tu kan, kita kena tangkap ikan tu dulu guys. Dah lah ikan tu susah nak dapat. Aurora Totem pun tak boleh buka. Itu lagi jenuh nak dapat kan. Menjenuh-jenuhkan kita guys. Okay, adakah ini tempat? Bukan, ini festive relic. Salah tempat. Wrong location. Okay, mana dia punya tempat tu? Mana bukan kat sini. Ya, situ. Ya Allah, nak naik ni ya. Okay, let's go mak beli. Let's go. Siapa dah? Yeah. Selama 1 jam kita grinding, akhirnya kita mendapatkan Frostmourne Totem. Tadi korang boleh nampak bell wish 3 je tau. So tadi dah 5000 dan sekarang dah 82. Sebab kita beli Frostmourne Totem. So let's go, kita jadikan malam dan kita buka Frostmourne Totem guys. Tak sabarnya nak dapat Maelstrom. Okay. Sekejap, mana totem? Okay, kita jadikan malam dulu. Jadikan malamku lebih indah. Ya Allah.
Mana road tu? Miracle ni. Starter Miracle. Okay Let's go. Buka. Yeah. Let's go. Okay. Let's go. Alamak. Lupa tak ada buka lorong kan. Something wrong lah guys. Sekejap. Wish boring kan. Kita kena buka level tu dulu guys. Ada 3 level. Satu di sini. Okay, sekejap. Cepat lah. Jangan buang masa kat sini. Okay. Sikit lagi tak boleh lah. Okay. Sekejap. Tak boleh pula. Macam ni. Cepat. Aduh, ada masa dia ni. Akhirnya. Okay. Lagi 2 level. Okay. Dekat apa tu? Rumah yang roboh tu kan? Roboh dengan salji tu kan? Okay. Cepat. Cepatlah. Ada masa dia ni. Janganlah kita membuang masa guys. Okay, kat sini. Sini. Okay. Dan yang terakhir di sini. Okay, nampak tu. Nampak tak guys? Okay, ready kita punya Essence of Winter dengan Essence of Moon. Moon pula. Moon. Okay. Letak kat sini. Dan mana kita punya yang winter ni? Okay, dari sini. Dan pegang key. Apa benda tu? Winter ke benda nama dia? Sekejap mana? Key. Ni Everfrost key. Open. Ya. Inilah ikan yang perlu kita tangkap guys. Dah ada macam biasa. The journeys begin. Guys, tak tahu nak cakap macam mana guys. Tahu tak lama nak dapat ikan tu sampai apa tau guys? Sampai pintu tu tertutup. We tak sempat nak rekod masa yang pintu tu tutup tu. Tapi itulah mati. Tahu tak? Kita grinding setengah jam tau nak dapatkan 5,000 bells tu. Tapi tak apa guys. Sebab apa? A king never give up. A king never waits. A king never bends. A king never relies on others. A king never gives up. So guys, wish ada good news. Dan good news tu adalah kita telah mendapatkan Maelstrom Road. Setelah 5 kali miss dan kali ni baru dapat tau guys. Road ni memang wish nak dapat daripada first update tu tau. Tapi susah nak dapat. Sebab kena ada Essence of Winter dengan Essence of Moon tu. Dengan Star Whale. Dan alhamdulillah hari ni kita dah dapat. Segempak road ni. So guys, kalau korang nak tengok video macam ni lagi, jangan lupa like, share, subscribe dan on notification guys. So guys, ingatlah kata-kata wish. A king never waits. A king never bends. A king never relies on others. A king never gives up. So bye bye guys. Assalamualaikum. Bye bye.